Okay, but where are we going? Swimming. Ni kelengkapan barang-barang santai, ada kemah buat setup biasa-biasa, benda makan, goreng-goreng, kuali. Okey, check barang mandi, pakaian, towel semua check cukup. Benda-benda meja kita load masuk dalam 4x4. Yang lain ni ada passenger masuk dekat dalam ni. Ini perjalanan masuk ke hutan lipo Sungai Congkak. Jadi macam biasa kita akan singgah dulu beli penangguk ikan lah, budak-budak nak tangkap ikan, nak pelampung apa semua kan. Kita singgah dulu tempat biasa ni, kita beli dulu barang kelengkapan diorang dan untuk kita menuju ke dalam ke kawasan hutan lipo Sungai Congkak. Putra Nila Arjuna. Alah, my name is Putra Muhammad Nila Arjuna. Alah, siapa abang yang? Abang yang. Ya sayang. Okay, kita sampai gate kawasan hutan simpan dia. Dibuat untuk registration. Sementara bagi Chan yang kecil ni makan biskut dia. Okay, satu kereta lagi kat belakang standby untuk register. Ini pondok pengawal ataupun pondok untuk register kenderaan masuk dengan tapak untuk kita camping balik hari. Tak tanya. Saya sampai pukul 5 je. Sampai pukul 5 je. Yalah, kita nak stay sampai pukul apa? Nak kita tengok tak yang kat pondok depan yang kosong tadi tu. Second car register, tunggu giliran. Ke budak Encik Manis. Tahu kerja. Tahu Encik Manis. Tunggu kaki dah kecil. Mana abang? Sangap lah abang. Abang dah sangap lah. Jadi kita makan noodle ke? Apa? Ini roti ni. Apa dah? Nak kencing? Abang dah pergi ke? Dah pergi dah tadi. Dekat beli roti dekat ni. Nak pergi kencing terus. Pendaftaran pun sudah, check in pun sudah. Sekarang kita menuju masuk ke dalam lagi, cari pot yang tak ada orang, santai, yang kita boleh parking kenderaan bersebelahan je dengan sungai supaya mudah kita nak set up barang-barang untuk duduk santai, untuk makan, dan anak-anak pun mudahlah daripada tempat mandi tu nak ke tempat untuk salin pakaian berdekatan dengan kereta. Sedapnya. Tempat pilihan pun dah dapat. Okay, yang ni sesuai lah. Kita parking kenderaan berdekatan dengan sungai, so kita boleh set up semua barang-barang. Boleh? Tak panas. Ikat pokok ke pokok lah. Boleh?
Halo. Okay, kita turunkan dulu budak-budak, lepas tu baru kita turunkan barang-barang untuk kita set up dekat tepi sungai ni. Kawasan tempat nak makan, perut pun dah lapar. Go follow kakak. Siapa? Eko. Abang. Ya, abang ikut kakak. Tak ada main lelok. Tu. Belakang tu. Tu belakang pokok tu. Kau tak nampak? Tempat set up makan apa semua dah siap, just tunggu untuk makan je. Jadi sementara tu kita tengokkan dulu anak-anak macam mana hasil tangkapan diorang dalam sungai, dan ada juga yang dah berkubang mandi. Abang ada fish tak? Got fish? Ha? Ada tak fish? Tadi ni lalu pun ada juga. Ha. Buat kerja. Oh, nampak madam TV buat kerja. Buat kerja ya, buat sibuk. Tak balik. Masak Maggi. Indomie budak-budak. Ha? Ada Indomie tak? Indomie yang garingnya apa? Yang garingnya apa? Buat macam ya, kopi tak payah. Tapi Tak payah duduk dalam hutan, tak payah macam kat rumah. Potong macam gini je. tiga. Tak buka. Ya, patut tak payah cabut pun. Ha? Oh, buka macam tu je. Hai, kau tahu tak? Pergi abah di situ, abah tu. Ambil nakik dengan dia tahu view. Cepat nak kan balik kan, tak ada orang nak buat kereta. Time ni pula nak tercekik abah. Macam mana dia tercekik? Okay, lunch hari ni si Putih. Sambal sardin, sambal tumis sotong, daging masak kecap. Okay, beli ulam petai dia. Dia ni 4 kali tambah. Makan je ya. Diorang nak main dah. Baru nak makan. 4 kali tambah dah. Ajuna Am. No, sir. Ya. Ni buang ni. Dia tak payah jatuh nanti jadi ikan. Okay, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kopek petai tu. Manual lah kena buat. Yang ke Yah dah siap kopek, saya siap lah tadi. Alah, kena manual juga.
Cantik, petai cantik. Tak jadi. Untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jadi sementara dia orang tengah syok pergi mandi, kita tengah makan 3 kali tambah. Sedap dengan petai makan. Dah tambah air tu. Layan lah. Sekali-sekala healing macam ni. Makan outdoor kan, open area. Longgok dulu kat tepi. Nanti dah siap makan semua, dah siap kemas, baru kita basuh lah periuk apa yang kita panaskan lauk. Ada yang kita masakkan Maggi budak-budak, yang lagi nak goreng nugget, nak goreng hotdog. Sementara dia tengah mandi kat sana tu, kita orang makan bagian last sekali. Dah saya tak boleh duduk bawah, kaki masih lagi belum boleh bengkok. Oh sedap lah, 3 kali tambah. Memang buat sedap petai ni dengan sardin. Memang sedap lah. Lepas makan lagi kali ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya bang? Kita makan ni, kita view, kita tengok kawasan tempat dia mandi pula. Diorang je mandi, saya tak boleh mandi lagi sebab kaki masih tak okey. Tak boleh tahan, kena sejuk. Ni Noah, okay. Are you cold? Okay. Are you cold? Swim? No cold. Okay, then go continue swim. Angkat ikan Get the fish. Kejap lagi kita nak goreng. Kita goreng ikan. Okay. Kejap lagi kita tengok tempat dia orang mandi pula. Sesi menangkap ikan. Did you get the fish? Tu main air. Mana fish? Ajulah fish mana? Go and catch fish. Oh, dia dapat. Oh, tak kira sejuk dah. Ada fish. Ada. So inside cup, what do you have inside the cup? Show me. Show here. Show the camera. Ada. Oh, budak ni nak bergendang. Guys, Sari. Bukan gambar. Oh, bukan gambar. Please deh. Oh, sejuk saya. Sejuk? Oh, sejuk. Oh. Tengok nak goyang. Ni nelayan. Nelayan satu ikan tak dapat kan. Say hi YouTube. Say hi YouTube. Aku tengah garu buntut ni. Kau sebut perkataan tu masuk lah. Aku tak ada delete nanti. Hi YouTube. Dah bagi tu. Tengok dugong sungai. Kau. Lepas tu jadi aku unsubscribe kau. Tu di sana jauh cakap jauh. Tengok macam mana dugong berenang. Tu. Kelas jauh orang putih tu. Ni dua lagi. Dia dugong berenang terbalik. Dah kenapa? Dia duduk atas memang dia tak kecil. Dia duduk ke bawah. Dia duduk dalam air, okey. Dalam air tak sejuk. Dah dia duduk atas acu lah. Swim sendiri ya Noah. Swim your own.
Okey tak Ayuko? Sejuk tak? Tak kan? Ayah duduk kat dengan perut dah. Oish. Dah kena air. Ni bukan GoPro. Sini. Wajah tepi. Tepi. Kawan. Datang. Barisan-barisan yang dah gigil sejuk. Wah. Baru jalan pelampung mau keluar. Satu, dua, oh, tiga. Ayo. Ayo. Tak apa. Okey, nanti dia stop. Tak, ayo dah ada batu lah. Jadi kita sangkut. Jangan bagi air kat sini. Kira air kat kamera pula. Yang tu nak menguap dengan menggigilnya. Macam tu. Dalam mana? Dia nak belajar, dia nak pandai. Lapar yang pertama. Lepas mandi, Maggi dulu. Bukan masak. Yang ni dah kesejukan dah. Siapa nak kejap lagi kita eat hodong, okey? Kejap lagi eat hodong, okey? Boleh? Letak bawah dulu, tak apa. Ni dah sejuk sikit, dapat mandi, kena nyusu. Lena outdoor dia. Basuh pinggan lah di sungai. Swim. Abang swim lah bang. Okay, hari Sabtu boleh tahan katakan ramai juga Sungai Congkak ni. Boleh dikatakan penuh. Kawasan-kawasan pinggir yang mana dekat untuk kita boleh parking kereta betul-betul bersebelahan dengan sungai tu boleh dikatakan full house. Start daripada pukul 11 pagi tadi kita sampai. Jadi kita lambat sikit lah. Kalau rumah dah 9.30 dah. Tapi sebab kena singgah kat tempat kerja Nadia dulu, settlekan dia punya clock in apa semua, baru kita gerak betul lah daripada Semenyih. Kita ikut jalan belakang terus ke Langat ni lah, Sungai Congkak. Jadi boleh lah, quite nice jugalah. Kira dia tak kelang kabut, dia tak bolok sangat.
buat santai-santai lah, relax bagi anak nak apa, anak nak mandi, tangkap ikan ke, nak kutip batu ke, aktiviti diorang. Kita bagi aktiviti diorang hari ni. Suasana dia best lah, insyaAllah. Satu hari nanti okey ke tak okey, kawan-kawan saya yang mana tengok video ni, okey ke tak okey, nanti kita buat camping pula dengan family macam ni. Kita buat kat Sungai Congkak ni, kita feel macam mana suasana dia sampai ke maghrib. Kita solat dekat tempat open macam ni, malam dia, pagi dia, kita up lagi dekat dalam YouTube ni, dalam channel kita ni. Jadi pada siapa yang tengok ni, terima kasih banyak-banyak. Dan siapa yang support, siapa yang subscribe, like, komen, okay, digalakkan untuk komen. Jadi kita akan kongsi-kongsi je lah benda yang biasa-biasa. So saya pun bukan yang selalu sangat untuk buat video something like content macam YouTuber yang popular. Kita just jinak-jinak. Lebih pada video ni hanya untuk jadikan diary je. Soon niat dan hasrat dia, in case kalau kata satu hari besok bila saya dah tak ada, dia akan jadi kenangan untuk anak-anak, keluarga semua boleh tengok balik kenangan-kenangan yang masing-masing dah lalu, daripada kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan insyaAllah sampailah dah beranak pinak besok. Okay, kita layan diorang. Yang lapar tadi dah siap dah Maggi dah. Diorang makan. Lepas tu for sure diorang akan berendam lagi lah dekat dalam apa ni, dalam sungai. Yang tengah sejuk, tengah tersidai. Tengok depan tu yang tengah sejuk masih sidai. Mak dia ambil gambar. Ni dah sejuk lah. Tidak kesejukan si muka sejuk. Minyak mana? Chef lapar. Siap dah, diorang ambil Maggi dah. Ambil minyak dalam tu. Sana orang tengok di sana. Boleh bilas dulu. Dah. Minyak dia dalam ni minyak. Okay. Minyak. Panaskan dah. Macam mana tak reti pun. Macam mana nak camping ni? Tak tahu. Sana orang tengok. Dah saya terpindah. Okay, api dah hidup. Kita nak masak ni lah. Kita ada hotdog, kita ada fries, kita ada nugget. Anak-anak saya lebih pada suka benda-benda macam ni. Bagi dia orang makan pula. Dah. Baru panaskan. Lepas tu boleh masuk minyak. Masuk minyak. Ini lama dah main tepi dah.
Nyenyak lagi. Seronok tidur kat air terjun. Bunyi air sungai. Nak kemar-kemar dah ke? Abang. Habis dah mandi Sungai Congkak. Yang tidur lama dah bangun. Abang belum ngantuk lagi sebab tempat dah cukup. Belakang dah bergelimpangan dah. Kepenatan berenang. Tapi abang so on the way balik, tengok jalan trafik keluar daripada Sungai Congkak. Quite slow sikit, traffic light depan. Dan kita naik Bukit Ampang, kita balik. Selesai untuk hari Sabtu untuk swimming. Selesai. Bye everyone. Bye. See you next time. See you next time. Don't forget Don't forget to to follow me. follow me. Bye. 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 Yeah, Dika bye. Bye. Muah. Muah. Okay, dalam perjalanan balik tu diorang call lapar pula masing-masing. So kita singgah dekat area Keramat, AU Keramat. Kita singgah dekat Chicken Chop, RM6 nama kedai dia, AK47. Okay, jadi kita makan petang dulu lah kat dalam. Tengok makanan apa yang boleh bawa alas perut. Macam dia ada sate, dia ada western, dia ada tom yum, style pondok lah. Tadi mandi tak ada pondok, kat sini kita ambil style pondok. Kicap RM6 tu. Ada? Satu. Malah orang dari kawan kau. Ada orang ni. Jom. Hai. Makan. Alamak, I lupa lah nak call balik. Habis, kenyang. Licin. Puas hati. Western yang belum sampai. Western yang lambat sekali. That's why tak resort rewind ada ke Ayah. Ka. De. Pi. Loreng tu. Okey, ini saja video untuk kali ni. InsyaAllah nanti kita sharekan lagi. Jangan lupa follow